Setelah sekian lama menyepi, kini nama lama kembali bergema di persada politik Sabah, Parti USNO. Dengan wajah baru dan slogan memperjuangkan hak-hak anak negeri, mereka tampil seolah-olah sebuah parti lokal yang bangkit demi rakyat Sabah. Namun, sejarah tidak pernah berdusta. Presiden parti ini, Tan Sri Pandikar Amin Mulia, pernah menolak kepentingan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, menyatakan bahawa dokumen tersebut hanyalah cadangan dan bukan perjanjian yang mempunyai kesan perundangan. Pandangan ini mendapat kecaman hebat, termasuk dari Ketua Menteri Sarawak ketika itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, yang menyifatkan cabaran debat Pandikar sebagai macam budak-budak paloi. Kini, Pandikar kembali menerajui USNO, membawa jenama lama dengan wajah yang tidak banyak berubah. Jika kita teliti struktur organisasi parti ini, jawatan-jawatan tertinggi dimonopoli oleh ahli keluarganya sendiri, isterinya, anaknya. Sebuah parti keluarga yang bersembunyi di sebalik kata-kata berapi. Namun hakikatnya, rakyat Sabah semakin bijak membaca antara baris-baris retorik. USNO juga menyatakan hasrat untuk bertanding di 5 kerusi, termasuk Tanjung Aru, Sekong dan Senalang. Namun, mengapa tidak di Pintasan, kawasan yang menjadi kubu kuat Presiden Parti? Kemunculan ini bukanlah satu kebangkitan, tetapi lebih kepada satu wayang lama yang cuba dimainkan semula. Sabah tidak perlukan bayang-bayang masa lalu yang disolek semula. Apa yang kita perlukan adalah keikhlasan, keberanian, dan perjuangan sebenar. Bukan sekadar nama, bukan sekadar nostalgia.